Seekor anjing yang tersesat mengembara ke dalam hutan. Seekor singa melihat dia dari jauh dan berfikir, tak pernah aku lihat binatang ini sebelum ini. Nampak macam boleh makan. Singa itu mula mengejar anjing itu. Anjing itu panik sehingga dia perasan ada beberapa tulang berdekatan. Dengan cepat berfikir dan dia berkata, ini adalah daging singa yang sedap. Si singa terus tekan brek. Hah? Binatang kecil ini makan singa? Nah, tak jadilah macam ni. Singa itu bergerak pergi. Di atas pokok, seekor monyet melihat semua yang terjadi. Dia berlari ke arah singa dan menceritakan kebenaran. Si singa menggeram marah. Jom, lompat belakang aku. Kita terkam dia. Mereka menyerbu kembali ke arah anjing itu. Anjing itu melihat singa itu datang lagi dan panik. Dia terus menjerit. Mana monyet tadi? Dah sejam aku beritahu untuk bawa seekor singa lagi.